salahkan parents, dia orang dah buat yang tepat. Asyik salahkan mak ayah je, dia orang dah besarkan kau, bagi makan, tempat tinggal, apa lagi kau nak? Kita boleh hargai pengorbanan ibu bapa dan pada masa yang sama akui kesan cara didikan terhadap mental health kita. Contohnya, bila kecil setiap kali menangis, kita dimarahi dengan ayat jangan nangis, lemah betul, atau setiap keputusan kita dikawal tanpa diberi pilihan. Bila dah dewasa, kita susah nak luahkan perasaan atau takut buat keputusan sendiri. Kajian dari Journal of Child Psychology and Psychiatry menunjukkan bahawa gaya keibubapaan seperti authority, terlalu mengawal, neglectful, mengabaikan, atau terlalu critical boleh memberi kesan kepada perkembangan emosi anak, termasuk self-esteem dan cara mereka urus konflik. Memahami kesan ini bukan untuk salahkan ibu bapa, tapi untuk kita healing dan elakkan kesilapan sama pada anak-anak kita nanti. Kita generasi yang ada kesedaran. Mari kita guna ilmu ini untuk perbaiki diri dan didik generasi seterusnya dengan lebih baik. Tekan butang follow untuk lebih banyak info tentang kesihatan mental, sebab sihat mental itu real, bukan sekadar rasa.